Okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam. Okey, nama teacher Farisha. Teacher apa tadi? Teacher Farisha. Okey, boleh tak teacher nak awak kenalkan diri? Boleh tak? Ya, nama awak siapa? Apa? Dayang. Nama awak? Raina. Oh, Raina. Awak? Fakih. Nama awak pula? Saya. Okey. Okey, jadi hari ni teacher nak tanya, awak semua sihat tak? Sihat? Dah makan ke belum hari ni? Dah makan. Okey, kalau macam tu cakap Alhamdulillah, boleh tak? Cakap, teacher tak dengar apa? Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak buat aktiviti seni. Aktiviti apa? Aktiviti seni. Jadi teacher nak tunjuk dekat awak semua aktiviti seni kita nak buat collage bunga. Collage apa? Bunga. Ini bunga apa ni agak-agak? Betul, bunga rose, bunga mawar. Nama bunga ni bunga rose. Dalam bahasa Melayu. Ya, dalam bahasa Melayu bunga mawar. Okey, jadi teacher tunjuk contoh dulu, boleh tak? Ni teacher tunjuk contoh je dekat sini. Awak tengok cara teacher buat collage bunga, tak? Okey. Ini bunga. Okey, bunga mawar. Bunga mawar warna apa? Warna merah, pandai. Okey. Yang ni kelopak bunga. Yang ini apa? Ini daun. Apa ni? Daun. Ini apa? Batang bunga mawar, bunga ros. Okey, okey, jadi awak ambil satu kertas ni. Jadinya awak koyak kecil tau. Koyak kecil. Lepas tu lepas dah koyak, awak tambah dekat bunga ni. Boleh tak? Boleh tak tambah dekat bunga ni? Okey, jadinya nanti teacher suruh awak koyak kecil-kecil, koyak-koyak. Selepas tu awak tambah dekat bunga ni. Sampailah permukaan ni penuh dengan warna merah. Boleh? Okay, jadi ini daun. Daun ni warna apa rasa-rasa? Warna hijau, pandai. Kalau batang ros ni pula warna apa? Okey, pandai. Jadi ni teacher bagi seorang satu dulu. Boleh? Nak buat tak collage bunga ni? Awak satu. Pegang dulu, okey? Nanti teacher bagi gam. Okey. Teacher bagi kertas warna, okey? Seorang satu kertas warna merah. Awak satu merah. Siapa nak warna hijau? Nak hijau. Awak nak warna apa? Hijau. Oh, ada dua. Sini bagi teacher. Warna hijau. Okey. Siapa nak warna orange? Okey, nak. Awak nak warna orange? Hana, awak nak warna orange? Siapa nak warna pink? Okey, boleh. Okey, sekejap ya. Untuk awak. Okey, ini gam. Gam rainbow. Awak satu. Awak satu. Awak satu. Okey, sekejap ya. Kita tunjuk contoh
kertas ni. Gam. Lepas tu awak tambah dekat sini. Awak tambah dekat sini. Lepas tu awak ambil lagi kertas. Koyak kecil. Letak gam. Lepas tu awak tampal dekat kelopak bunga. Boleh tak? Tak keluar. Jangan keluar dari garisan hitam ni. Boleh tak? Boleh? Boleh? Okey. Jadi, teacher buat daun pula. Daun warna apa? Daun warna apa? Hijau. Koyak warna hijau. Lepas tu awak gam sikit kertas ni. Selepas awak gam dekat kertas ni, cikgu dah letak gam kan? Ya, teacher dah letak gam. Tambah dekat daun ni. Boleh? Okey, dah. Boleh bulat. Sekarang. Teacher pun buat dengan